kebanyakan MacBook yang aku dapat mesti penuh dengan cap jari. By the way, customer ni hantar sebab dia ada masalah tak boleh on, so kita kena check kenapa. And untuk check, kau akan pakai device ni untuk tengok berapa banyak power yang masuk. So bila cucuk, ikutkan langsung tak ada power yang masuk. And ikutkan MacBook ni dia ada 2 port, so bila aku test port yang lagi satu pun sama, tetap tak ada power yang masuk. So kita kena check kenapa. Untuk check, kena buka dulu dia punya casing belakang. And kalau tengok kat sini, MacBook ni boleh kata agak bersih lah. So kita kena cari apa sebab yang buatkan power tak masuk dekat MacBook ni. Lepas tu keluarkan dia punya motherboard. Tapi untuk case macam ni, sebelum kita check dia punya motherboard, kita kena tengok dulu dia punya charging port. And charging port dia dekat bahagian sini. Charging port dia jenis yang boleh cabut. And dekat sini boleh nampak ada kesan macam terbakar dekat charging port ni. So maybe ni punca yang buatkan power tak masuk langsung dekat MacBook ni. Ni view daripada mikroskop, and dekat sini kau boleh nampak ada satu part yang dah terbakar dekat situ. So untuk case macam ni, kita just kena tukar dengan charging port yang baru. So ini aku dah tukar dengan yang baru. So now aku akan test cucuk charger. And dekat sini kau boleh nampak device ni terus menyala, lepas tu terus masuk 19 volt. So maknanya isunya dekat dia punya charging port. And dah dalam buka, kita replace kali dia punya thermal paste. Sebab thermal paste yang lama dia pun dah keras. Ok, so dah siap pasang semua. So now kita akan test. Cucuk balik device ni. And dekat sini kau boleh nampak power tu dah normal. And dia dah boleh on. So now kita try test port yang lagi satu pula. Port yang lagi satu pun ok, semua dah normal.